Kerja dekat pejabat bomba ni ha. Tapi otak tak ada ni. Tuan-tuan, lain kali kalau nak double parking macam ni, ni kereta nombor plate siapa ni? Ni, musibat mana ni? Kau kalau double parking kereta orang, pertama sekali jangan tarik handbrake kalau nak keluar lama sekalipun. Yang kedua, contact number kau tak tinggalkan. Macam mana ni? Dah dekat setengah jam saya tunggu dekat sini ha. Kalau dah dekat setengah jam macam ini, mana boleh tahan? Saya pergi merata semua kedai tanya siapa owner kereta ni. Tak ada siapa nak mengaku. Ni kau parking kat sini lama-lama kau pergi pasar malam. Kepala otak kau. Otak letak kat mana? Owner kereta ni. Ha? Sorry tuan-tuan, saya terpaksa guna kata kasar sikit lah sebab dah melampau sangat dah. Dekat setengah jam saya tunggu kereta ni, KFG 4130. Apalah perangai musibat sangat. Letaklah otak dekat kepala bukan dekat lutut. Kutuk kereta tu. Dah lah lambat. Lepas tu keluar parking melulu, tak minta maaf, tak minta apa. Macam sial lah. Minta maaf tak? Bodoh. Utuh!